Okey, saya istirikan gear, saya tarik handbrake. Kan? Okey. So masuk gear satu. Okey. Kita lepas. Oh, dah semua. Kan? Dia tak ada rasa macam Tak ada kan? Ini saya pergi Ampang itu saya bawa family saya pergi bising kan. Saya pergi family Bukit Ampang, Ampang Permai. Bukit Ampang Permai. Tinggi tu. Macam ni kan. Saya first time sebab jalan dia macam lekuk-lekuk. Ya. Tu pick up. Ini pick up. Van ni lah. Memang terasa gila. Lepas tu bila mati tu tengah-tengah kan, kita nak naik tu mati kan sebab tak stabil kan. Mati. Lepas tu saya start masuk gear satu terus pick up naik. Tak ada masalah. Ini adik-adik pakai. Oh, yang ni adik pakai untuk family ke? Family. Ni bukit ni tak tinggi. Tapi nak cuba boleh lah. Okey, kita ni saya freekan gear Okey, saya freekan gear, saya tarik handbrake. Kan? Okey. So masuk gear satu. Okey. Kita lepas. Oh, dah semua. Kan? Dia tak ada rasa macam Tak ada kan? Saya cakap betul, tapi ini bukit ni kalau korang rasa tinggi ke? Gear yang saya naik Bukit Permai tu lagi tinggi. Serius. So rate 1 sampai 10? Kalau 10 yang paling terbaik kita bagi 9.5. 9.5. Oh. Sebab kalau 10 nanti kan orang kata tipu. So kita dah suruh orang cuba dulu. Betul. Okey, saya pengguna Vortex. Siapa nak gunakan teknologi Vortex ni, boleh tekan link kat di bawah Okey, saya setakat ni saya dah guna 3 dah. Dah 3 kereta. InsyaAllah siapa memikirkan untuk penjimatan minyak, ini yang terbaik sekarang ni. Terima kasih.